Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, di sinilah nantinya akan terbinanya sebuah ma'had yang berasaskan sains, tahfiz dan juga turas di tanah seluas 2 ekar di Beserah, Kuantan. Tanah yang hanya kira-kira 200 meter sahaja daripada Musalla Ar-Rawdah. Jom sama-sama kita menyumbang untuk pembinaan Ma'had Ar-Rawdah yang mana pelajar seramai 300 orang akan dimuatkan di sini, yang mana mereka bukan sekadar mendapat pendidikan akademik melalui pendidikan arus perdana, tapi mereka juga akan mendapat pendidikan hafazan Al-Quran dan juga turas di Ma'had Ar-Rawdah Pelindung Perdana. Jom bersama dengan kami. Satu sedekah, selangkah ke jannah. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Seperti yang kita saksikan sebentar tadi, kita nak kongsikan berkaitan dengan Musalla Ar-Rawdah dan juga Ma'had yang bakal didirikan insya-Allah. Pada pagi ini tajuk kita sirah dalam surah, nampak tak? Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Azli Abdullah, pengasas dan pengerusi Musalla Ar-Rawdah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nama kita tak bersua begini Ustaz. Olah sihat Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin sihat. Ustaz, berkaitan dengan apa yang kita saksikan tadi Ustaz, Ustaz pun dah bagi satu penerangan sedikit berkaitan dengan apa Musalla Ar-Rawdah dan juga Ma'had. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak kongsikan, bila Ustaz bersama dengan kita ni, mesti kita nak kongsikan, fokuskan berkaitan dengan cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran ni dengan buku Tour de Quran. Mungkin Ustaz, berkaitan dengan hari ini, surah apa dan apa yang hendak diterangkan dalam surah itu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita bersua kembali. Alhamdulillah, hari ini kita masuk perbincangan sirah dalam surah. Nampak tak? Nampak tak sebenarnya daripada perkataan alam tara? Adakah kamu tak lihat? Nampak tak? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, apa yang telah Allah perlakukan kepada tentera bergajah. Maknanya kita masuk pada surah yang ke berapa belas ini, yang ke-19 kalau tak silap saya, yang mana surah ikut urutan turun daripada surah Al-Alaq sampai sekarang ni sampai surah Al-Fil. Surah Al-Fil ni sebagaimana yang kita sedia maklum, surah yang berceritakan tentang bagaimana kisah yang berlaku sebelum Nabi lahir, yang mana dia juga menunjukkan irhas ataupun satu mukjizat, satu kelebihan yang Allah berikan kepada seorang nabi sebelum dia dibangkitkan, bahkan sebelum dilahirkan sebagai seorang nabi lagi, iaitu bagaimana Allah mempertahankan Kaabah Al-Musharrafah, Baitullah Al-Haram, macam mana Allah mempertahankan. Yang mana Raja Abrahah kita sedia maklum, seorang raja yang nak menggempur Kaabah, nak dihancurkan. Lalu dibawa tentera bergajah, dibawa gajah yang besar-besar, diketuai oleh Mahmud. Imam Ibn Katsir sebut namanya Mahmud, yang depan sekali. Tapi sampai di sempadan Mekah, Mahmud buat hal. Mahmud macam tak hendak. Dia tahu itu rumah Allah, tempat yang mulia. Lalu Abrahah jalan juga. Pergi juga ke Makkah, pergi juga ke Kaabah untuk meruntuhkan. Dan sempat juga dia merampas unta-unta datuk Nabi, iaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Dan dia takjub pada ketika itu bagaimana Abdul Muttalib, tok Nabi punya deal. Dia minta balik unta tu. Dia minta, tapi dia tak minta ataupun menghalang Raja Abrahah daripada menggempur Kaabah. Maka tanya, kenapa kamu minta unta saja? Kerana unta tu milik aku. Aku minta balik aku punya. Adapun Kaabah milik Allah. Allah lah yang jaga dia. Kata dia, maknanya itu kena checkmate di situ juga. Dan Allah, kita sedia maklum, Allah turunkan tayran ababil. Burung ababil yang dinamakan ababil kerana dia datang tu berbondong-bondong, bergerombolan. Lalu melontarkan batu min sijil. Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, ketepatan burung ini luar biasa. Dia macam sharpshooter, macam sniper. Sniper. Dia bila dia tembak, dia baling batu akan tepat, terus hancurkan semua askar-askar tentera bergajah. Lalu akhirnya mereka faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadilah mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Indahnya apa yang Allah ceritakan dalam surah ini sebelum cerita yang berlaku dalam bentuk cerita ghaib yang telah berlalu.
yang mana Nabi pun tak lihat, kita pun sementara memang kita tak lihat. Tapi bagaimana Allah memelihara rumah Allah daripada dicerobohi. Seolah-olah perlambangannya, jika kita menjaga hak Allah, maka Allah pelihara kita. Maka sebab itulah, dalam kehidupan kita, di dunia yang sementara ini, hendaklah kita sentiasa menjaga apa saja yang merupakan hak Allah, kewajipan kita kepada Allah. Solat kita jaga, aurah kita jaga, hubungan kita jaga, hubungan mak ayah, adik-beradik, keluarga, jiran tangga. Jaga semua hak ni, insya-Allah Allah akan jaga kita. Dunia kita berjaya, akhirat pun kita berjaya. Masya-Allah. Semestinya dalam buku Tua di Quran ni banyak lagi kisah-kisah yang dimuatkan di dalam buku Tua di Quran ni berkaitan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan Ustaz, mungkin ada juga yang nak mengulang kaji di media-media sosial, slot jauhlah Al-Quran. Jadi macam mana misal kata kalau mereka nak mendapatkan? Pertama sekali, bagi mereka yang nak ulang kaji jauhlah Al-Quran, yang kita dah sembang di TV Hijrah 3 tahun. 3 tahun, betul. Daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, selesai. Khatam 30 juzuk. Siap bagi ijazah lah. Khatam 30 juzuk telah kita bincangkan di sini satu persatu secara sepintas lalu, tidak detail. Dan apa saja yang dimuatkan dalam buku Tua di Quran itu, tuan-tuan, adalah sebahagiannya saya ceritakan di slot di sini, dan sebahagiannya tak diceritakan kerana faktor masa lah. Jadi bagi tuan-tuan yang nak memiliki, boleh call talian hotline kami sebagaimana yang tertera di kaca TV, ataupun boleh ke kami punya website www.musallahar-raudhah.com. Di situ tuan-tuan boleh klik apa saja, bahkan boleh ke YouTube kami untuk lihat semua perbincangan yang telah tersimpan, yang telah dibincangkan di TV Al-Hijrah berkaitan dengan buku Tua di Quran. Hanya di sini saja, tak ada di tempat lain perbincangan buku itu. Dan buku ini boleh dapat dengan harga RM70 saja. Dan sebagian biasalah, separuh daripada penjualan buku ini kita tabarruk, kita infak untuk pembinaan projek baru Musallah Ar-Raudhah, iaitu Ma'had Ar-Raudhah, yang bakal mengambil pelajar pertama Januari ini seramai 30 orang menggunakan bangunan Musallah Ar-Raudhah. Tetapi bangunan yang kekal Ma'had Ar-Raudhah itu dalam proses pembinaan, kita akan mulakan projek ini, kalau tak silap saya, jangkaannya ialah bulan Januari juga kita akan dapat mulakan pacak tiang, insya-Allah. Mudah kata gitulah. Ustaz kata dalam 3 tahun Ustaz, kita kongsikan berkaitan dengan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran di TV Al-Hijrah ni Ustaz. Mungkin pada hari ini seperti yang Ustaz kongsikan sebentar tadi daripada surah Al-Fil. Nampak tak? Nampak tak? Apa yang kita boleh lihat berkaitan dengan kesimpulan, dan juga mungkin ada pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil, yang boleh kita nampak di dalam boleh nampak al-sirah ni Ustaz. Sebenarnya kenapa Allah menggunakan alam tara? Adakah kamu tidak melihat? Seolah-olahnya orang yang melihat ialah orang yang nampak kekuasaan Allah pada apa yang telah berlaku, yang telah diceritakan Al-Quran. Maknanya Allah nak beritahu pada kita, bila baca Quran, biar nampak. Biar nampak. Nampak tu memang dia tak akan keluar visual, keluar gajah, keluar mahmud dekat depan. Tak. Dia tak keluar macam tu. Tetapi nampak tak bila kita baca Quran tu, kita baca terjemahan, kita akan nampak perubahan pada diri kita. Wow, rupa-rupanya. Nak kalau kita baca dengan tafsirannya. Rupa-rupanya gajah ni nama begini, kata Imam Ibn Kathir. Ibn Tabari kata begini, Al-Qurtubi kata begini. Itu kalau kita memanjangkan lagi kita punya perbincangan. Tapi kalau kita pendekkan, hanya sekadar baca terjemahan, percayalah banyak perubahan yang berlaku pada kita bila kita faham Al-Quran. Kadang-kadang setengah tu kadang-kadang macam tak jangka. Macam petik jari apa yang kita hajatkan daripada kehidupan kita. Bila kita buka Quran, Allah tunjukkan pada kita, Masya Allah. Seronok sebenarnya bila kita hidup bersama dengan Al-Quran. Masya Allah. Dan Ustaz, berkaitan dengan perkongsian ilmu dalam Al-Quran, sirah yang kita bawakan, yang kita belajar hari ini dekat secara maya sekarang secara tontonan, apa yang kita nak bawakan ke dalam Ma'had Mardah ni Ustaz, Ma'had Ar-Raudhah pula Ustaz. Baik, satu kurikulum yang kita macam kita gubal lah kita kata. Antara subjek yang akan dibelajar di Mardah Ma'had Ar-Raudhah ni ialah turas. Kita ada akademik, kita ada tahfiz dan ada turas. Akademik kita harap-harapnya anak-anak cemerlang dalam peperiksaan SPM. Yang keduanya, pelajar-pelajar menghafal 30 juzuk Al-Quran, insya-Allah. Usaha kita sama-samalah untuk memastikan anak-anak kita berjaya. Dan yang ketiganya, mereka belajar turas. Turas ni maksudnya mereka belajar kitab-kitab klasik ataupun tradisi agama. Mereka belajar secara berkitab.
Yang mana bila mereka belajar ni, mereka bukan sekadar dapat ilmu, tapi ilmu tu dia belajar secara mastery istilahnya. Dalam pendidikan dia panggil pembelajaran mastery. Mastery maknanya A, B, C, D, E sampai Z. Kita tak nak celam celiput macam istilah orang lah. Ambil celup-celup. A tiba-tiba pergi D, tiba-tiba ulang balik B. Jadi kita susun, insya-Allah belajar secara terus. Dan insya-Allah antara juga penekanannya ialah kefahaman ataupun faham Al-Quran ataupun tadabbur Al-Quran melalui buku Tua Al Quran ni. Kita akan ajar anak-anak kita supaya faham Al-Quran, kalaupun tidak secara tinggi, sederhana, supaya mereka menghafal tu. Sebelum mereka hafal, mereka faham dulu apa yang mereka nak hafal. Ya. Masya-Allah. Dan Ustaz, sebagaimana misalnya kata kalau mereka nak bersama-sama menjadi sebahagian daripada usaha untuk orang kata apa, nak memartabatkan kisah Al-Quran ni, Ustaz. Sebenarnya Al-Quran dekat dengan kita. Cuma yang bezanya ialah kita tidak mendekatkan Al-Quran dengan kita itu untuk kita faham. Untuk kita faham, satu cara faham ni ialah melalui cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran. Cerita-cerita Al-Quran menarik sebenarnya. Ramai kita tak perasan. Al-Quran bukan mengolah, Allah membawa kepada kita kisah-kisah yang sangat menarik. Sebagai contoh, kisah pendek gajah ini, tentera bergajah ini sangat menarik untuk kita hadam. Kerana apa? Kerana dia memberi iktibar kepada kita satu bangsa yang kuat pada ketika itu, yang dipimpin oleh Raja Abraha yang degil. Sebenarnya dia lawan Tokek. Dia punya bos dia sebenarnya ialah Najasyi. Najasyi tak benarkan, tak izinkan dia buat kerja ni, tapi dia buat juga. Dia pernah bergaduh, dia pernah kena tetak apa semua. Jadi cerita-cerita macam ni, sebenarnya kalau kita baca betul-betul, kita nampak kenapa Allah bawakan cerita gajah, kenapa Allah bawakan cerita semut dalam Al-Quran. Sebenarnya nak mengajar pada kita sekecil-kecil makhluk sehingga sebesar-besar makhluk. Semut, bahkan lebih halus daripada semut pun disebut Al-Quran. Maknanya nak beritahu tentang semut itu adalah makhluk ciptaan Allah yang maha berkuasa. Masya Allah. Segala-gala apa yang ada dalam di atas muka bumi ini memang adalah milik Allah, dan sudah semestinya Allah tahu setiap satu kejadian, Ustaz. Masya Allah. Dan Ustaz, sedikit Ustaz, ini adalah QR yang tertera, Ustaz, untuk mereka. Ya, bagi mereka yang nak bersama-sama dengan kami memperjuangkan pembinaan Mardah pula. Alhamdulillah kita berjaya, tahniah tuan-tuan dan puan semua, kita dah bina Musalla Ar-Radah. Sekarang ni kita nak bina Mardah Maha Ar-Radah pula, yang kita mendanai pembiayaan bangunannya, dan nanti anak-anak belajar di sini dengan sumbangan kita, walaupun kecil mana, sementara lebih besar, kita akan dapat ganjaran atas setiap apa yang berlaku di situ dalam bentuk kebaikan. Sebagai contoh, anak-anak belajar hafal Quran, kita dapat sahamnya. Anak-anak gembira belajar di Mardah, nanti kita dapat sahamnya. Dan tentu sekali saham yang ni bukan sekadar di dunia kita dapat, kita akan membawa ke akhirat. Jadi ini peluang tuan-tuan puan semua bersama-sama dengan saya, kita create team untuk membina Mardah, sebagaimana kita create team dulu untuk bina Musalla Ar-Radah yang dah berjaya. Sama-sama kita mendanai pembiayaan ini dengan cara yang sekecil RM10, RM5, dan tolonglah kongsikan kita punya QR ni kepada kawan-kawan, mungkin ada nak infak malam ni untuk pagi esok dan sebagainya. Share lah, screenshot, kemudian share dengan kawan-kawan. Dan jangan lupa share juga, tapi kita termasuk juga share. Betul. Baik, itu dia segala maklumat dah pun tertera di Kaca TV. Marilah kita sama-sama menjadi sebahagian daripada asbab untuk terbinanya satu pusat pendidikan Mahat Ar-Radah ni, Mardah ni, untuk kita kongsikan berkaitan dengan Al-Quran ni, insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Azli Abdullah, pengasas dan pengerusi Musalla Ar-Radah, bersama dengan kita pada pagi ini. Insya-Allah mudah-mudahan Allah juga mudahkan urusan Ustaz dan kita semua, insya-Allah. Dan kita nak berhenti berehat seketika. Kita teruskan dalam Assalamualaikum, insya-Allah kembali lagi selepas ini. Ayah, ingat tak dulu kita pernah datang sini? Mestilah ingat, Omar. Tapi kenapa? Kalau macam tu, jomlah kita pergi Musalla Ar-Radah. Boleh kita solat Zuhur kat sana. Ayah, tak tahu ayah. Musalla Ar-Radah dah siap. Cantiknya, Omar. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Ustaz, alhamdulillah, Ustaz. Cantik sungguh masjid ni. Dah terbina, ya? Alhamdulillah, semua sumbangan orang ramai. Kalau dikira-kira kan nampak macam siap, tapi sebenarnya masih perlu lebih kurang 200,000 lagi berbaki mana yang ada ni.
Kita ada kuliah duha setiap Sabtu, kita ada kuliah maghrib setiap malam. Satu yang menarik, kita ada bilik musafir. Mak dengan ayah musafir kan? Bolehlah kita cuba bilik ni di atas ni. Oh, kebetulan pula sekarang ni Zuhur pun dah masuk. Mari kita solat dalam. Kita tengok apa yang ada di dalam. Baik. Okey. Jom. Sila. Allahu Akbar. Siapa membina kerana Allah akan sebuah masjid, mana lillahi ta'ala di masjid, walaupun kecil itu sekecil sarang burung, Allah dah bina untuk nikmat hingga ke dalam syurga. Ayah. Boleh tak Mak nak pergi kelas ngaji kat sini? Mestilah boleh, Mak. Ini kan musalah Raudah. Kalau macam tu, Mak pergi dulu ya. Kalau kita tidak menjadikan tajwid itu sebagai sempurna, maka kemungkinan besar solat kita tidak akan sah. Alhamdulillahirabbil alamin.